Kenapa kulit saya kalau pakai sesuatu produk 3 bulan okey, tapi lama-lama jadi breakout? Dia macam ni. Kulit kita, first, untuk kita kata benda tu okey, dia ada banyak step. Lepas benda tu jadi okey, dia tak bermaksud dia dah tak mungkin tak okey dah. So, awak kena faham benda ni bukan adjust dari produk, tapi awak kena faham dan adjust dari segi mindset awak. Bila awak ada mindset yang betul, awak akan tahu, oh benda ni awak tak boleh expect kata dia akan okey selepas 3 bulan. Awal-awal awak pakai okey tu, betul, dia memang okey. Dia bukan okey tipu-tipu. Tapi, lepas 3 bulan awak pakai, dia jadi tak okey, dia memang betul-betul tak okey. Lepas 3 bulan kita pakai, lama-kelamaan, dia jadi tak okey sebab ada benda sebenarnya yang irritate something pada masa awak pakai okey tu. Tapi, benda tu dia tak keluar lagi. Ada satu topik hari tu, Cik Syirah ada buat research tentang satu isu kulit ataupun satu reaction kulit. Ada reaction yang hari ni kita pakai okey, tapi reaction tu dia tersimpan dekat kulit kita dan dia tak boleh meletup lagi. Sampai saya tahap dia berkumpul, dan dia meletup. So maybe awak berdepan dengan isu tu. So, apa yang saya perlu handle, Cik Syirah? First, awak perlu baca reaction kulit lah. Dari segi Cik Syirah ajar awak kefahaman tadi. Awak kena faham yang tu dulu. Kedua, awak kena terima kenyataan benda tu macam tu. Ketiga, barulah awak cari solusi. Macam mana nak cari solusi? Awak kena kenal pasti apa benda yang tak okey dekat dalam rutin awak tu. Macam mana nak kenal pasti benda tu? Awak kena stop semua, mulakan balik semula. Satu-satu. Asing-asingkan tak perlu pakai sekali.